Setiap kali tiba musim perayaan, khususnya Hari Raya Aidilfitri, sudah pasti lagu-lagu raya menjadi antara elemen yang tak dapat dipisahkan dengan rakyat Malaysia. Tetapi tahukah anda di sebalik irama lirik lagu yang mendayu dan rancak itu, sebenarnya terdapat nilai ekonomi yang tinggi di Malaysia? Tidak sekadar kepada artis, penerbit mahupun syarikat rakaman, tetapi turut menyumbang kepada sektor ekonomi yang lain. Jadi macam mana keuntungan ni beri impak yang besar kepada ekonomi kita? Jom kita selami. Macam kita tahu, tiap tahun pastinya banyak lagu raya baharu akan diterbitkan. Ini termasuklah lagu raya klasik pula masih kekal berkumandang dekat saluran seperti radio, televisyen, dan sekarang kita ada pula platform digital, perseriman digital seperti Spotify, YouTube dan Apple Music. Bila saya sebut tentang saluran ini, inilah yang menjadi antara pencetus menghubungkan kumpulan lagu raya ni bersama dengan sektor ekonomi negara yang lebih besar. Jadi sebelum ke arah perincian penjelasan faktor-faktor tersebut, keuntungan siapa yang dapat manfaat, mari saya jelaskan siapa sebenarnya badan rasmi di sebalik yang membentuk bagaimana keuntungan lagu raya ni ditetapkan. Pertama, Music Author Copyright Protection Berhad (MACP). Kumpulan ini yang akan mewakili komposer, penulis lirik dan syarikat penerbit. Kedua, Public Performance Malaysia Sendiran Berhad (PPM). Kumpulan inilah yang akan mewakili semua syarikat rakaman Malaysia yang layak serta syarikat rakaman antarabangsa, di mana mereka akan mengeluarkan lensing untuk penggunaan karya dalam bentuk rakaman, suara, video musik dan karaoke. Selanjutnya, Recording Performance Malaysia Berhad (RPM). Ia mewakili artis rakaman, pemuzik serta pengeluaran lensing untuk pengguna yang ingin menggunakan rakaman suara sama ada dalam rakaman suara secara terbuka, penyiaran atau menyampaikannya kepada orang awam. Jadi itu antara badan rasmi yang telah saya sebutkan, mereka yang akan bertanggungjawablah di sebalik sebelum mulanya terbitnya lagu raya tu, macam mana keuntungan royalti dihasilkan. Seterusnya, apa impaknya ke atas ekonomi dekat Malaysia ni? Okey, pertama adalah dari segi perolehan pendapatan jualan lagu dan album. Tadi saya dah disebut saluran tradisional seperti radio, televisyen dan kita ada penseriman bahagian platform digital, di mana daripada sinilah kita akan tengok royalti untuk lagu raya tu bertambah menjadi pendapatan pasif kepada artis, pencipta lagu dan penerbit. Sebagai contoh, ini adalah sekadar anggaran yang boleh saya sediakan untuk anda, adalah seperti lagu Suasana di Hari Raya. Itu adalah lagu Anwar Zain yang saya dengar daripada kecil, sekarang saya dah besar. Bayangkan berapa royalti yang dihasilkan. Saya ambil contoh, kalau lagu ni diputarkan 100 kali sahaja di radio ataupun televisyen, berpotensi menghasilkan royalti sekitar ribuan ringgit Malaysia. Boleh kira dalam 5,000 ke atas macam tu. Itu adalah 100 kali. Tapi kalau dalam penseriman digital pula seperti Spotify, Apple Music, YouTube, kalau 1 juta penseriman dilaksanakan, diputar lagu ni, berdasarkan anggaran royalti di bawah Spotify sekitar 3 sen hingga 5 sen. Ini bermakna apa? Boleh cecah sampai RM10,000 Malaysia, ataupun boleh kira sekitar RM50,000 Malaysia. Kalau gabungkan kedua ni, dah jadi RM55,000 Malaysia. Banyak kan? Itu hanyalah satu lagu dan sebilangan kecil saya kira putaran lagu tersebut. Bayangkan kalau lah sebulan ni ataupun sepanjang tahun, berapa Anwar Zain dapat? Banyak kan? Jadi itu adalah antara faktor yang memberi keuntungan pendapatan pasif dan menjadikan artis kekal relevan dalam industri muzik negara. Kedua, bila lagu ni dah famous dan jadi kegemaran semua, secara tak langsung akan menarik bahagian iklan dan pemasaran. Benda-benda ni lah yang akan menggamik syarikat-syarikat besar seperti contoh e-dagang Shopee yang dah pun gunakan lagu di FAM. Alamak! Yang tu dah jadi duta dah mereka. Dan tidak hanya itu, melalui iklan dan pemasaran, syarikat-syarikat besar ni juga akan buat iklan raya. Bila ada lagu-lagu raya yang dah memang hit dan jadi kegemaran semua orang, mereka akan jadikan lagu ni sebagai latar belakang untuk pemaparan produk dan perkhidmatan mereka dalam iklan tersebut. Contoh kita ambil yang kalau kita sentiasa tunggulah seperti Plus Malaysia, Petronas, TMB. Menarik kan? Ketiga,
pacu pelancongan. Sebab apa saya kata dengan lagu raya boleh pacu pelancongan kita? Mestilah dengan adanya pemaparan video klip lagu raya ni, kita akan tengoklah pelbagai contoh rumah kampung, kuih raya, ketupat, baju klasik, baju kurung, bersamping, berkebaya. Semua tu akan menarik perhatian pelancong asing tentang keunikan budaya kita dipaparkan. Dan paling penting, lagu-lagu raya kita walaupun rancak, walaupun mendayu, tapi semuanya akan mengekalkan sentimen klasiknya. Ini secara tak langsung akan mengangkat muzik tradisional kita. Dan bila kita dah ada pemaparan semua ni kan, secara tak langsung dia akan mempengaruhi pola perbelanjaan pengguna di Malaysia. Maknanya bila orang tengok semua ni, nak belilah baju tu. Dah semua pergi mall, dah beli semua dah. Dan tidak hanya itu juga, dia memberi ruang kepada, saya ambil contoh bahagian inap desa, penginapan semua tu, diorang akan sediakan promosi yang lebih menarik untuk pelancong ketika musim Ramadan maupun perayaan. Selanjutnya, pasaran kerja kita akan lebih boom. Apa kaitannya lagu raya dengan pasaran kerja? Dik, sebenarnya dengan adanya lagu raya ni secara tak langsung akan membuka lebih banyak peluang dan ruang untuk contoh sektor pelancongan, bahagian penginapan, makanan akan menyediakan tawaran yang lebih besar, lebih murah, lebih berbaloi untuk rakyat Malaysia. Tidak hanya itu, dia juga membuka ruang kepada contoh penganjur acara, menyediakan banyaklah festival raya ke semua kan. Ini akan membantu kumpulan-kumpulan ini menjana pendapatan tambahan. Kesimpulannya, lagu raya di Malaysia tidak sekadar merangkumi nilai keagamaan, sentimental dan budaya, tetapi turut memberi nilai tambah kepada ekonomi kita. Jadi kalau kita dengar lagu raya berkumandang dekat radio ke, dekat televisyen ke, kita juga adalah sebahagian kecil yang memberi pulangan semula kepada ekonomi di Malaysia. Jadi itu saja episod kali ini. Sekiranya anda ada komen atau cadangan, boleh sertakan di bawah. Dan tidak sekadar di YouTube, kita juga ada di laman media sosial yang lain. Itu saja daripada saya, Liana Samsudin. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye! Selamat Hari Raya!